Datuk, kerja dah siap. Siap. Tangkap ayam ni. Macam mana, Datuk? Semua dah masuk rebat. Terima kasihlah. Nak. Aku punya dah nak siap. Susahlah nak buat yang ni. Tolong, Upin. Sama-sama. Duit bukan bagi derma. Derma lah tu. Dengan duit tu, akak dapat lakukan ibadah korban dengan membeli satu bahagian dari seekor lembu korban. Daging korban tu nanti akan diagih-agihkan pada masyarakat. Jom balik. Aduh, tuju. Mana cukup nak main? Pagi semua. Cepat. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Seronok berborak. Cikgu masuk pun tak sedar. Faham. Dengar tu Abang Salih. Huh? Yelah. Besar. Salih. Kenapa kelang kabut tu? Upin! Ipin! Apin! Cikgu suruh letak sini kan? Ingat nak bersihkan. Bagus. Bersihkan cepat. Buang airnya dulu. Macam mana nak niat? Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuklah macam mana nak guna dapur gas mini ni. Boleh. Senang je. Macam tu je. Senang sangat. Kalau dah senang sangat. Akak dah tak buat kuih ke? Malam nanti sambung. Kau berdua tolong. Ada kawan-kawan nak tempat kuih? Harga pun akak tak suka. Suka juga. Kau tu dah sedia ke nak puasa? Mestilah dah. Cuba baca niat puasa. Niat. Lagi besar. Mak dah datang sini. Terkenal lah nanti warung Uncle Mutu. Sudah terkenal kah? Banyak cepat. Nanti ramai orang datang. Uncle banyak untung. Sana ABCD. Sini ABCD. Nanti kalau anak-anak dah dijangkiti penyakit berbahaya yang boleh mengancam nyawa, baru menyesal. Opah, diorang ni dah kena suntikan vaksin ke? Apalah kak ni? Kita orang kan sihat-sihat je. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita orang menang. Rambut. Rambutan tak ada. Aku balik dulu.
tak pergi. Pergi, tak pergi. Pergi, tak pergi. Pergi, Nak pergi mana?